Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Latifah. Saya, Dayang Nur Najihah Ayuni binti Awang Othman, ingin membentangkan tugasan kedua saya iaitu pembentangan berdasarkan penulisan berkaitan penyuntingan buku cerita kanak-kanak. Bagi pengenalan, buku cerita kanak-kanak berbeza daripada buku dewasa kerana ia direka untuk memenuhi keperluan, kemahiran dan cara pembacaan kanak-kanak. Buku cerita kanak-kanak ini bukan sahaja berfungsi sebagai bahan bacaan, tetapi juga sebagai alat hiburan dan pendidikan yang penting dalam membantu perkembangan minda dan emosi kanak-kanak. Ia mempunyai peranan mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, meningkatkan bahasa dan juga memupuk nilai membaca dalam diri kanak-kanak. Buku yang saya pilih untuk melakukan penyuntingan adalah Kuda dan Rusa dan cerita-cerita lain. Dalam pembentangan ini, saya akan menjelaskan ciri-ciri buku cerita kanak-kanak ini. Bagi ciri bahasa dan gaya penulisan, buku cerita kanak-kanak ini menggunakan penggunaan bahasa yang tepat dan jelas, memudahkan kanak-kanak untuk memahami cerita yang ingin disampaikan. Terdapat beberapa kelemahan dalam buku cerita kanak-kanak ini, di mana ia menggunakan ayat yang terlalu panjang dan padat yang boleh menyebabkan kanak-kanak kehilangan fokus untuk meneruskan pembacaan mereka. Selain itu, ia juga tidak menggunakan kod warna pada suku kata yang boleh menyebabkan kanak-kanak keliru akan pembahagian suku kata dalam satu perkataan. Bagi ciri yang kedua, iaitu kandungan dan tema. Dalam buku cerita kanak-kanak ini terdapat 8 kandungan cerita, iaitu yang pertama, Kuda dan Rusa, yang kedua, Si Kedekut, ketiga, Jururawat dan Serigala, keempat, Lembu Jantan dan Gandar, kelima, Burung Camar dan Helang, keenam, Seorang Wanita dan Ayamnya, ketujuh, Ular dan Kikir Tukang Jahit, dan yang ke-8, Singa, Dewa dan Gajah. Setiap kandungan menceritakan cerita yang berbeza, namun semuanya bertemakan nilai moral. Kanak-kanak dapat meneroka cerita yang berbeza dan membantu mereka untuk memahami dunia sekitar dengan lebih baik. Bagi ciri yang ketiga, iaitu struktur dan aliran cerita. Buku cerita kanak-kanak ini adalah lengkap mengikut struktur naratif klasik. Struktur naratif klasik merupakan susunan atau alur cerita yang biasa digunakan dalam karya-karya sastra dan cerita tradisional. Struktur naratif klasik memberikan aluran cerita yang jelas dan mudah diikuti. Struktur naratif klasik memberikan jalan cerita yang jelas, merangkumi pengenalan, kemudian konflik, seterusnya klimaks, kemudian penyelesaian dan akhirnya pengajaran. Buku cerita kanak-kanak yang menggunakan struktur naratif klasik akan menyebabkan kanak-kanak mudah untuk memahami jalan cerita yang ingin disampaikan. Bagi ciri yang keempat, iaitu ketepatan fakta. Buku cerita kanak-kanak ini tidak menitik beratkan ketepatan fakta, namun ia fokus kepada penyampaian nilai moral. Walaupun tidak menekankan ketepatan fakta, namun buku cerita kanak-kanak ini menyampaikan nilai moral yang tepat. Melalui buku cerita kanak-kanak yang bertemakan nilai moral, ia dapat membentuk karakter kanak-kanak, mengembangkan watak positif dalam kehidupan serta mencapai kecerdasan intelektual mereka. Bagi ciri yang kelima, iaitu ilustrasi dan tata letak. Berdasarkan contoh yang telah saya sediakan, dalam setiap kandungan cerita dalam buku cerita kanak-kanak ini mempunyai tata letak yang sama, di mana seperti yang kita dapat lihat, di bahagian kiri muka surat terdapat tajuk di bahagian atas, teks cerita di bahagian tengah serta ilustrasi kecil dan juga pengajaran di bahagian bawah. Di bahagian kanan muka surat pula terdapat ilustrasi berwarna penuh. Seperti yang kita dapat lihat di dalam contoh yang saya berikan, ilustrasi tersebut memaparkan seorang wanita dengan ekspresi wajah yang kecewa sambil melihat ayamnya yang tidak dapat bertelur. Oleh hal yang demikian, penggunaan ilustrasi dan tata letak dalam buku cerita dapat menarik minat kanak-kanak untuk terus membaca. Kesimpulannya,
Buku cerita kanak-kanak Kuda dan Rusa dan cerita-cerita lain karya Aesop ini menawarkan pengajaran moral yang penting untuk perkembangan kanak-kanak. Dengan struktur cerita yang jelas dan penggunaan watak haiwan selain daripada watak manusia, buku ini berjaya menyampaikan nilai positif dan menggalakkan minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Ia juga membantu membentuk karakter dan meningkatkan pengetahuan bahasa kanak-kanak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.